Oh, rezeki kan last minute nak balik. 4 ekor, 2 gorgon 2 gorgon, 2 meletup besar itu yang ada anak-anak tu. Rezeki kan kat sini satu tempat ya. Aku duduk satu tempat ni dah 3 ekor. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ahmad Fishing. Okay geng, apa khabar? Sihat ke? Bertemu lagi kita pada episod kali ni. Okay, hari ni tanggal 27 bulan 12 hari Sabtu 8.30 pagi. Aku repeat balik pot yang naik gorgon 1.5 pawang air naik gorgon tu. Okay, ni pot dia. Aku masuk dalam. So kali ni air dah banjir geng. Air naik. Oh, mari tadi kenyang-kenyang geng. Hari nak hujan lagi geng dekat sini. Biasa aku kat Perak geng . Aku berada luar kawasan kat Perak. Okey geng, pada yang baru sampai, kepada yang baru terdampak channel ni, aku ucapkan selamat datang, selamat nonton dan semoga korang semua terhibur. Sebelum tu korang subscribe, like, share dan komen. Subscribe. Okey, subscribe bantu. Okey, tengok apa jadi ni guna SP. Okay, korang stay tune, jangan ke mana, teruskan menonton. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oh. Okey, trap pertama ni. Mantap. Ada guys. Rezeki sembang sana dapat balik.
Alhamdulillah, mambun. Situ geng. Depan tu dia ambil, ya Allah. Push. Dekat sekilo ni. Dekat sekilo ni. Makan depan mata kan, makan depan mata. Iya makan. Ini parik ya. Ini parik kan. Dalam ni parik ni. Sampai situ sampai lubang tu dah makan geng. Rezeki geng. Kat sini satu tempat ya. Aku duduk satu tempat ni dah 3 ekor. 2 ekor kecil, seekor saiz. Oh, hampir sekilo rasa ni, sekilo. Aku duduk ni sebab ada anak-anak tu. Ada anak-anak tu, ada ibu lagi. Ada ibu lagi. Yang 2 ekor tu dekat tepi ni. Yang itu ada lagi. Okey, cuba lagi kan, cuba lagi. 3 ekor kan, satu tempat je. Sekejap, berapa minit dapat 3 ekor. Bagi-bagi memang lumayan ya. Spot banjir memang cantik. Spot ni memang orang tak ada ni tak masuk sini. Tak tahu ingat tak ada ikan ke kan. Ada, dia ada. Okey, alright. Kita try lagi. Alright, mantap. Meletup besar itu yang ada anak-anak tu. Sorry. Untuk ni mana soy. Nak balik geng, jumpa anak-anak tu. Nak balik jumpa anak. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, bismillah. Tahu mana? Look, keluar. Toman. Ambil je. Toman geng. Yo, sikit lagi. Sikit lagi geng. Tu. Sikit lagi. Oh, strike. Kena juga geng, makan tepi geng. Makan tepi. Makan tepi geng. Mana? Masuk apa? Aduh. Ya. Masuk apa?
Aduh, lepas. Aduh, sayang geng. Lepas geng. Sayang ada balas kat situ. Sayang. Pergi balik anak ni. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi geng. Ui, haruan. Haruan geng. Haruan. Ui. Astagfirullahaladzim. Haruan. Haruan. Adalah haruan. Haruan geng. Tulis balik. Haruan. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki geng. Haruan. Ini paman. Allah Akbar. Woi, dompet. Si Mike tak turun beo. Haruan. Haruan. Makan macam toman lah. Wah, Akbar. Nak balik kan. Ini yang meletup pagi tadi rasanya. Tu dia firasat seorang pemancing geng. Nak balik geng. Dua tempat ya anak-anak jumpa. Hoi, kasar geng. Tu anak-anak geng. Anak-anak dah macam itu. Tak kabur mula jumpa anak depan tu. Nak balik lah. Sebab sangkut raba aku turun tadi. Masa habis. Hampir kecewa. Kali kedua nak balik lah. Nampak anak-anak bini. Pertama lucut geng. Kedua balas kena terus. Rezeki last minute nak balik. 4 ekor, 2 gorgon 2 gorgon, 2 kecil Ini gorgon ini besar pada tadi lah. Masya Allah, Allah bagi. Terpaksa turun fight kat bawah tu. Ingat dah lucut lah tadi. Tu anak-anak ni. Allahu Akbar. Mau yang reba. Tu dia. Masya Allah. Besar ni. Kena SP. Allahu Akbar, ada barang. Memang ada barang. Memang ada barang. Ada barang. Kita timbang tengok apa Okey. Okey. Kosong-kosong geng. Banjir dia main tepi rezeki lah. Dia keluar tepi. Rezeki tu. Setengah hari pun nak main tepi. Okey. Kosong-kosong geng. Kosong-kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, 1.4 mana angle? Alah, tak nampak angle. 1.4. Oh, ngam-ngam 1.4. Oh, 1.4
1.4 geng. Besar ni 1.4. Penutup. So alhamdulillah rezeki tu memang telah tulis lah. Rezeki memang telah tertulis lah. Allah, ini memang penutup Gorgon penutup hujung tahun ni, hujung tahun 2025 lah. Kenangan manis sikit. 1.4. Alhamdulillah 1.4 Tu hari pawang air naik kat sini juga geng, 1.5. Kali ni aku naik, aku repeat, aku naik. Alhamdulillah. Allah bagi geng, Allah bagi. Nak balik lah. Yang pertama, on the way pertama aku nampak anak-anak berhenti. Tak ada. Yang kedua, yang kali kedua aku berhenti tu, aku nampak tepi ni ada lalu tepi. Anak-anak bersepah geng, bersepah. Aku dapatkan juga mama dia. Mula-mula memang tak nampak kelibat. Aku sampai tu aku balin SP nampak kelibat dia. Aku ingat anak-anak Toman mula-mula. Pada mulanya aku ingat anak-anak Toman. Dia punya fight dia pun dah ambil pun, dia punya nak lawan perlawanan dia tu pun ada fight macam Toman. Sangkut reba pula. Aku terpaksa turun geng dalam kat tu. Aku terpaksa turun, sangkut reba, tarik sap pon atas terus. Tak guna grip pun. Rezeki ya, rezeki dah telah tertulis. Itu dia. Okey, percaya pada rezeki. Korang jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Subscribe, like, share, komen, tekan button di bawah ni. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang yang lebih menarik dan mencabar. Salam daripada aku. Assalamualaikum. Bye. Okey. Jumpa lagi. Kita lepas depan rumah ni. Nanti ni lah. Oh.